kata kita dua-dua naik kedai ni? Ha. Mampus lah kedai tu. Okay. Okay, teruskan. Apa kita nak tahu apa jadi dengan kedai tu, okay? Bila dah dapat idea tu, Juha cakap lah, idea yang bagus tu. Nanti mesti tak ada siapa yang kritik kita dah. Itulah yang Juha fikir. Tapi betul ke? Soalannya, betul ke apa yang dia buat tu? Nak tahu kan? Yes. Okay, sila sambung. Okey, sekarang mereka kan tengah naik dua-dua naik kedai. Dalam perjalanan tu jumpa pula dengan sekumpulan manusia yang lain. Pun ada yang kata, ya la qaswati qalbi hadzal rajul. Pasal kata dia sambung, tengok Juha tu, badan dia dah lah besar. Dia dengan anak dia pula yang naik kedai tu. Dia katalah kesian kedai tu. Dah lah lemah, lepas tu kurus. Macam mana ni? Siapa yang jahat dalam cerita ni sebenarnya? Siapa yang jahat dalam cerita ni sebenarnya? Okay? Macam tu lah. Kita kena dengar cerita tu sampai habis. Kita kena duduk dalam situasi orang tu, okay? Dah sekarang ni, dah dua-dua naik kedai dan turun, berhenti dan turun. Kemudian mereka berdua pula fikir, dah ayah naik tak boleh, anak naik tak boleh, dua-dua naik pun salah juga. Kita nak buat apa? Sekarang ni Juha pula bagi cadangan. Cuba teka. Apa cadangan Juha tu? Cuba teka. Okay. Kita dengar apa yang Juha dan anak dia fikirkan. Okay? Lepas tu Juha cakap, dengar ni anakku, apa kata kita bertiga jalan. Kedai jalan, ayah jalan, Amir berjalan, anak dia. Tiga-tiga jalan untuk ke pasar. Okey. Lepas tu, dah tiga-tiga jalan tu, jumpa pula dengan manusia lain. Jumpa lagi manusia ni. Agak-agaknya manusia ni tutup tak mulut bila tengok keadaan tu. Tak tutup. Lepas tu, yang kumpulan manusia ni dia kata, tengok tu Juha tu. Dia ni jalan dengan anak dia, seorang pun tak naik kedai tu. Padahal di tengah-tengah panas yang terik dengan debu-debu tebal ni, dua-dua berjalan. Tak cerdiknya. Tak patut. Lepas tu mesti Juha dia buat plan lain kan. Mesti dia macam, orang ni asyik nak kata kat aku je. So mesti dia akan ubah plan lain kan. Tapi agak-agak apa plan Juha selepas ni kan? Khalijah sendiri rasa Juha buat apa? Mungkin dia baling kot kedai tu. Atau mungkin dia sembelih kot kedai tu. Senang settle masalah. Ke mungkin ada something lain yang mungkin lebih teruk Juha buat. Kan? Juha ni kan unexpected kan dia punya pemikiran. Yang ni tak dan berhenti. Tahu Juha buat apa? Dia pikul kedai dia. Masya Allah. Penyelesaian terakhir, dia pikul kedai dia. Dah kesian dekat semua. Dia pula yang dipanggil tak cerdik. Akhirnya dia pikul kedai dia. Dia kata kat anak dia, apa pendapat kamu dengan perbuatan ni? Kalau kita buat macam ni, mesti manusia akan tutup mulut dah kan? Dia kata macam tu. Dah akhirnya, jumpa dua orang manusia, dua orang lelaki. Dan lelaki berdua tu kata sama sendiri, cakap, tengoklah si pelik tu. Tengoklah si pelik tu. Dia angkat kedai dia. Dah angkat kedai, kata pelik pula. Jadi kita nak ikut siapa sebenarnya? Okay? Kita hidup ni sebenarnya nak berlandaskan apa sebenarnya? Betul tu. Akhirnya Juha tu faham, kita dekat mana-mana tak boleh nak puaskan hati semua orang. Sebab nak dapatkan keredaan manusia tu payah. Jadi ikutlah landasan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Buat je lah apa-apa yang kita rasa macam benda tu bagus untuk kita, bagus untuk orang. Selagi mana benda tu tak melanggar syariat. Jangan terlampau ikutkan apa yang orang nak cakap. Contohlah,
Zaman sekarang ni kan orang sibuk dengan kahwin kan. Contoh kalau kita tak kahwin lagi, orang tanya bila nak kahwin. Lepas tu bila dah kahwin nanti orang tanya pula bila nak ada anak. Bila dah ada anak orang tanya bila nak tambah lagi. Jadi tak payah nak ikut apa yang orang cakap tu, ikut pada kemampuan kita. Okay, so yang mana yang tengah menonton video ni, ambillah iktibar daripada kisah-kisah Joha. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جميعا قد انتهينا هذه القصة بموضوع جحا وكلام الناس. الآن كيف نصل إلى رضاء الناس؟ في حقيقة نصل إلى رضاء الناس صعب جدا. ربما شخص واحد يوافق معنا لكن الآخرين لا يوافقون، وهكذا يتكرر الأمر. فماذا يجب أن نفعل؟ في رأيي نفكر أولا، نفكر جيدا قبل أن يوافق على الآراء المختلفة. لكن لا بأس أن نختلف في الرأي مادام لا تخالف تعليم ديننا. شكرا على حسن استماعكم.